Pokok ni dah ada buah. Pokok durian yang ditanam lama. Jadi sekarang ni, tahun ini kita cuba buat perubahan. Apa perubahan dia? Setiap petang kita kena ada dekat sini. Sebab kalau kita tak ada, dia boleh ada. Siapa dia? Nampak tu? Tu yang belakang sana. Tempat dia. Tu, sebelah sana tempat dia. Pokok durian yang ni. Ni durian ni tak ada buah. Yang sebatang ni pun tak ada buah, tak ada dia. Ada tapi habis ke monyet. Jadi sekarang ni bagai langkah. Walaupun ada lebih kurang 10-15 biji, kita tunggu je lah. Di belakang ni setiap petang ada rezeki, kita akan dapat lah. Kena tunggu bersama dengan lastik, sebab tupai pun ada. Okey. Semak durian belakang rumah saja. Di kebun lain, sini pun kebun juga, tapi semak sikit lah. Ni kita nak kena terangkan satu persatu. Ni mungkin nak di kahwinkan dengan baka. Tengoklah baka apa, tapi risiko monyet lah. Itu saja. Apa pun, kita teruskan saja perjuangan, mudah-mudahan berjalan lancar.